Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah sampai ke bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Ana Anas bin Amir Izani dari kelas 2 Ali akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Nuzul Quran. Tahukah kawan-kawan, pada setiap 17 Ramadan, seluruh umat Islam menyambut Nuzul Quran. Nuzul Quran adalah peristiwa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Pada ketika itu, Nabi Muhammad berseorangan di dalam gua Hira. Saya akan membacakan 5 ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-ringkat selama 23 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun. Akhirnya pada tanggal 10 Hijrah lengkaplah semua Al-Quran diturunkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Oleh itu, saya menyeru kawan-kawan membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran boleh menjadi syafaat kepada kita di alam kubur nanti. Sekian saja tazkirah saya hari ini. Salam Ramadan. Bye.